McDonald ni tuan-puan, the master of ambil duit kita. Sampai McDonald, otak kita apa? Prosperity burger. Sampai dekat situ, tiba-tiba dia hidangkan kita apa? Package. 3 cara naikkan sale. Nombor 1, naikkan bilangan pelanggan. Nombor 2, naikkan purata pembelian setiap Nombor 3 tuan. Tingkatkan frekuensi pembelian. Correct. Tingkatkan frekuensi pembelian. Okey, kita tengok purata kejap McDonald kita boycott. Lama tak pergi McDonald? McDonald ni tuan-puan, the master of ambil duit kita. Sampai McDonald, otak kita apa? Prosperity burger. Sampai dekat situ, tiba-tiba dia hidangkan kita apa? Package. Air dan curly fries. Okay. Jadi apa berlaku? Kita nak beli burger, tiba-tiba terbeli package tu. So dia sedang buat pura. Kalau dulu bila beli nak tambah aiskrim tak? Nak tambah apple pie tak? Betul tak? Sekarang kaunter mesin tu pun nak tambah tak? Kita pun daripada nak beli burger jadi beli prosperity burger plus kentang dan air plus aiskrim plus ayam goreng. Betul tak? Lepas tu last kali dia kata apa? Nak tambah donation tak? Kita pun ujung berdosa siut beli McDonald. Okey lah untuk cover dosa siut. So dia sedang, instead of dia tambah bilangan pelanggan, which is susah, kena buat marketing. Baik aku naikkan purata pembelian. Boleh faham?